Polis akan memanggil 5 individu termasuk ahli Parlimen Raup Chow Yu Hui bagi membantu siasatan kes menghalang penjawat awam menjalankan tugas ketika operasi penguatkuasaan kebun durian di Raup baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Raup Superintendent Muhammad Syahril Abdul Rahman berkata, Chow yang juga penasihat Safe Musang King Alliance atau SAMKA akan dipanggil dalam masa terdekat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Memetik bernama, beliau menjelaskan 3 laporan polis oleh Pegawai Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP, pihak polis dan Badan Bukan Kerajaan NGO telah diterima melibatkan operasi itu dan siasatan sedang dijalankan. Sementara itu, Muhammad Syahril memaklumkan operasi penguatkuasaan di kebun durian akan diteruskan seperti biasa oleh pihak berkuasa. Sebelum ini, media melaporkan pekebun didakwa telah bertindak menghalang laluan dengan membawa kain rentang bagi menunjukkan ketidakpuasan hati kerana penguatkuasa memusnahkan tanaman mereka yang berusia puluhan tahun. Namun keadaan berjaya dikawal tanpa sebarang insiden. Kerajaan Pahang juga menafikan telah melanggar perintah mahkamah dengan menebang kira-kira 200 pokok durian Musang King dalam operasi penguatkuasaan di Sungai Klau, Raup pada 8 April lepas.